Bukan sekadar pernah menjadi pesakit kanser, tetapi memahami cabaran oleh mereka yang sentiasa ditolak peluang bekerja, mendorong Saravanan Subramaniam memberi peluang kepada pesakit kanser bekerja dengannya. Pengasas dan pengarah urusan India Gate Restoran itu percaya kejayaan perniagaan bukan hanya diukur dengan keuntungan, tetapi juga dengan cara majikan menjaga kebajikan pekerja tanpa mengira latar belakang. Keputusan beliau untuk mengambil Nur Aslina Omar, 45 tahun, seorang pesakit kanser rahim yang berjuang untuk kembali bekerja selepas hampir 100 kali permohonan kerjanya ditolak, wajar dicontohi terutama ketika ramai majikan enggan memberi peluang cuti bergaji untuk rawatan atau sebaliknya menyuruh pesakit berhenti kerja secara sukarela. Yang saya ambil Aslina untuk bekerja terus itu hari adalah because I'm also the cancer survivor before. So not now. I faham apa penderitaan seorang pesakit kanser dari segi badan dia, dari segi mentally dia. So dalam masa itu kita perlu support untuk dia orang. So the first medicine for the cancer, as I know, is supporting each other, the person, make the confident, bagi memupuk confident dalam diri dia. So bila CFO call saya, ada kandidat macam ni, tapi dia pandai tapi dia ada masalah kesihatan, dia nak ambil cuti, frequent cuti untuk medical, I said never mind, this is the time that we need to support this kind of the person. Bagi Aslina, peluang yang diberikan Saravanan bukan hanya menyuntik semangat untuk terus berdikari, tetapi juga membuktikan bahawa pesakit kanser masih mampu menyumbang kepada masyarakat sekiranya diberi ruang dan sokongan sewajarnya. Saya masa hari pertama tu, saya diinterview dan hari tu juga disuruh masuk kerja. Saya first time dalam banyak-banyak saya interview, saya tak pernah lagi company terus nak ambil saya. Yalah, kita dah masa interview kita dah mention, kita survivor cancer, nak kena pergi follow up tiap-tiap bulan, 3 bulan. Lepas tu pergi pula bukan satu, kita kena pergi hospital sedang lain, IKN. Tak semua company boleh terima. Dalam situasi that time, lepas tu baru lepas COVID lagi, kita tengah nak recovery company, economy, everything. So, tapi bila India Gate tawar saya, dia kata boleh start, saya boleh start, saya tak ada masalah. Rakan sekerja Aslina yang sentiasa menghulurkan bantuan tanpa mengira bangsa atau latar belakang menjadi bukti budaya empati yang dibina oleh pemimpin pemurah ini. Adalah hantar surat resign pada CFO saya sebab bila kita dah macam gini, kita makan burden semua orang. Tapi as usual, saya tahu CFO memang tak akan accept saya menjadi resign. So dia kata, Cik Aslina, you still can work, only you cannot this, so everybody here boleh tolong you. So that time memang saya macam, okay fine. Saya kata, okay fine. Saya continuous. Hopefully saya tak burdenkan orang. Sebab kerja saya sebagai head finance banyak benda. Bukan, memang memerlukan saya bergerak sebenarnya. Itu paling penting. Untuk klik saya semua, saya memang bersyukur dapat klik yang macam ni. Diorang memang tak pernah berkira, tak kira bangsa apa semua kat sini. Semua memang very supportive each other. Tak pernah pun diorang merungut ke apa. Even though diorang kena naik atas untuk bagi kat dokumen kat saya, untuk bagi benda semua ni. Saya memang thankful, saya memang rasa bersyukur dapat tim yang macam ni untuk bekerja dalam syarikat macam ni. Tiada politik, tiada rasis, tiada benda itu berlaku dalam India Gate Group. Kesungguhan Saravanan memastikan kebajikan pekerja sentiasa diutamakan menjadikan India Gate bukan sekadar tempat bekerja, tetapi juga komuniti yang menyokong antara satu sama lain. Itu sekarang ramai orang berkata nak kena belajar AI untuk masa depan cerah kan. Tapi bagi saya, semua orang kena belajar humanity first lah. So itu yang better future. So seorang majikan di luar sana ataupun yang person boleh tolong untuk pekerja yang ada kemahiran tapi ada kekurangan dari segi kesihatan. So amatlah penting. Pasal yang pesakit kanser selalunya ada follow up, check up frequent. So dia akan weak with the hati dan jiwa semua, selalu dia letih badan. So kalaulah kita sudah ada bagi pertolongan dari segi pekerjaan, dari segi financial, so mungkin dia orang akan sembuh awal. Bersempena ulang tahun ke-8, India Gate Restoran melancarkan sebuah yayasan kanser sebagai tanda keprihatinan syarikat terhadap pesakit yang memerlukan sokongan berterusan. Langkah ini juga menegaskan bahawa kejayaan sebenar perniagaan bukan hanya diukur melalui keuntungan,
tetapi melalui kepedulian terhadap manusia dan kebajikan pekerja, iaitu rahsia di sebalik kejayaan Saravanan dan India Gate. Dreaming of a getaway? Make it real with MH Holidays. Every booking gives you up to 30% savings, extra baggage allowance, free date change, and more. Experience your holiday your way with MH Holidays. Jika anda menghadapi komplikasi penyakit seperti kebas tangan dan kaki, sesak nafas, cepat letih atau mata kabur, mungkin pengaliran darah anda tidak lancar, jangan risau, Tasli sedia membantu anda. Tasli Dungeon Plus membantu mengatasi komplikasi dan melancarkan pengedaran darah dengan lancar. Tasli Dungeon Plus dihasilkan secara moden dan berkualiti tinggi. Tasli sudah 20 tahun di Malaysia, masih ramai yang amalkan Tasli Dungeon Plus setiap hari. Tasli, teman kesihatan anda.